Hari ini hari Jumaat, 10 hari Ramadan, Doktor ada rezeki berkunjung ke rumah adik yang yatim piatu 7 adik 6 adik yatim piatu. Ayah mereka meninggal jatuh pada 1 Ramadan dan secara meninggal semuanya dah berhenti sekolah. Pada usia ni memang usia yang sepatutnya mereka bersekolah, tapi kerana mungkin masalah ekonomi, masalah penjagaan, mereka tak dapat pelajaran. Tapi alhamdulillah Doktor offer kat mereka untuk adik yang 2 orang yang setuju untuk ke tahfiz Darul Rozmi. Di tahfiz tu kita ajar Al-Quran, dan agama, dan kita ada akademik yang Doktor tanggung sepenuhnya. Hari ini untuk sambut raya, kita bagi sedikit hadiah RM1,000 untuk mereka beli baju raya dan juga untuk persiapan raya. Kemudian lepas pada raya, 2 orang adik mau Syara Azlan ya. 2 adik ni akan ke tahfiz Darul Rozmi. Kat sana semua percuma. Dan insyaAllah Doktor akan bantu juga untuk dan adik yang tinggal kat sini 3 orang. Mungkin kita bagi untuk depan RM300 sebulan. 2 orang dah kita bawa pergi sana. Kita akan disulahkan untuk dapur penjagaan makan. So maknanya Doktor Rozmi akan tanggung. Dan Doktor ambil mereka sebagai anak angkat. Dan bila nanti kita nak cuba, pertamanya nak pastikan kualiti kehidupan mereka satu immediate, yang keduanya untuk long term mereka mesti, dan Doktor offer kat sini yang semudah bawa mereka ke tahfiz untuk mereka menimba ilmu. Dan kita ada program tahfiz ni, kita ada program khas daripada immediate untuk hafal Quran dan akademik, tapi kita ada program lanjutan juga insyaAllah. Secara keseluruhan Doktor cuba untuk membentuk mereka ni sebagai generasi yang bertanggungjawab, bukan saja pada keluarga mereka, tapi pada masyarakat dengan ilmu yang diperlukan. Terima kasih kepada Doktor dan ada Doktor 2 orang lagi yang bagi semangat. Alhamdulillah rezeki bulan puasa ni kan. Saya nak terima kasih banyak lah perhatian orang-orang yang